Kita di mana? Gunung Besar Hantu. Ya, okey. Okey, untuk mendaki Gunung Besar Hantu ini, kita akan bermula di Taman Alam Liar Negeri Kenaboi. So, kemudahan di tempat ni memang lengkap. Ada toilet, ada surau, ada chalet dan parking yang banyak. Kebiasaannya kita akan bermula jam 4 pagi ataupun jam 7 pagi. Okey, di awal pendakian trek bersimen dan juga bertar. Dia punya trek menaik sahaja, ada sekali-sekala dia menurun dan dia menaik juga. Untuk makluman anda, dekat sini ada servis ojek yang disediakan oleh orang asli, ojek motor. So kita boleh guna khidmat dia daripada awal kampung orang asli tu, dia boleh hantar sehingga ke Sungai Kering. So kita tak perlu jalan kaki. Dia cah lebih kurang dalam RM20. Masa turun daripada GBH, ramailah pendaki yang mengambil khidmat ojek ni. Sebab kaki dah penat, kaki dah sakit, badan pun dah penat. So naik ojek terus sampai ke parking. Pas tengah di persimpangan di antara latar dinding dan juga Gunung Besar Hantu. Okey, kita ke sana untuk Gunung Besar Hantu. Ke sini latar dinding. Okey, jom. Ada 9 je lah. Camp Orchid. Kita dah sampai Camp Orchid. Kenapa dinamakan Camp Orchid? Sebabnya di sini ada pokok orchid. Okey, kita cari pokok orchid. Okey guys, setelah Camp Orchid ni, maka bermulalah pendakian tanpa sesalan. Dia punya pacak memang boleh pewai terus. So daripada Camp Orchid ni nak sampai ke kilometer 9 memang mencabar. Pacak all the way. So kat sini memang pancit dan out gila lah. Memang mencabar. Kita masih belum sampai puncak. Okey, kita dah sampai 11.40 pagi. Kawasan ni memang sejuk. Dan hutan dia macam hutan mosi. So nampak. So, memang pacak sampai atas. So dia macam hutan mosi ya. Kalau tengok ada lumut-lumut. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Kita dah nak hampir sampai. Puncak GBH. Kita dah 9 km. Sini laluan lain. So laluan ke puncak sini.
Tadi pacak je. Memang sejuk sini. Okey, tadi nak sampai ke signboard kilometer 9 tu memang pacak je on the way. Dah jumpa kilometer 9 tu barulah landai, dan ni dia menurun dan menaik, tapi landai lah. Dah tak pacak. So, cuba tengok track dia. Memang sejuk ni, berkabus. Oh, laju. Suasana berkabus. Suhu memang sejuk-sejuk, memang sedap lah. Oh, hai. Welcome. Alright. Terima kasih sampai kami. Okay. 12-10 minit. Puncak Gunung Besar Hantu. Yes, sampai puncak. Suasana puncak Gunung Besar Hantu. Oh ni Hamzan, Farid. Lagi ya, bukan nasi. Nasi, lauk, kari ayam. Nasrul, satu tip lah, kalau tak nak tapau nasi lemak ke nasi ke, kita boleh bawa ni lah. Dua ketua ni dah cukup Dah? Betul cukup. Untuk saya cukup. Untuk dah cukup lah. Untuk orang lain mungkin 2 atau 3 lah. Ini pun ada. Ni pun bawa. Ni. Okey. Kita dah tak bawa nasi lemak sekarang. Kita bawa benda ni saja. Nasi lemak Jepun. Kita bawa benda ni saja. Okey, next time hiking bawa benda ni. Alright. Cun. Suasana puncak Gunung Besar Hantu. Okey, ada view kat sini. So kita boleh camping dekat sana. Dekat sana. Dek, penyang sekejap, Dek. Okey. 1462 meter. Nah. Video. Dia patut berlari. Ngam-ngam kat off. 1, 2, 3. Sana. Peserta kita hari ni semua berjaya sampai ke puncak. Saya pun macam mana? First time. 1,400. Boyak ah. Sedap ni. Kita di mana? Gunung Besar Hantu. Ya. Okey. Okey, sekarang dah jam 1:30 petang. So kita akan turun daripada Gunung Besar Hantu. Alright, let's go. Alhamdulillah, akhirnya tempat ini nanti-nanti. Parking kereta. Jadi mantap. Salam perkenalan. Kita selfie di depan ni. Ya, boleh. Salam perkenalan. Kina boy. Okay guys, kalau suka video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi. Bye.